Pengenalan. Tugasan ini disediakan untuk meneliti dan menghuraikan beberapa ayat serta ungkapan terpilih berdasarkan dua aspek utama dalam ilmu mantik, iaitu maksud at-tasawwur dan maksud at-tasdiq. Pendekatan ini digunakan bagi memastikan setiap makna yang terkandung dalam suatu ungkapan dapat difahami oleh akal yang lebih jelas dan tepat. Di samping mengelakkan berlakunya kekeliruan daripada sudut pemahaman dan penghujahan. Dalam peringkat maksud at-tasawwur, penekanan diberikan kepada proses akal dalam mengenal pasti dan mengklasifikasikan lafaz. Sama ada ia berbentuk mufrad, kulli atau juz'i. Pada masa yang sama, ia turut menilai bagaimana suatu lafaz membawa maksud melalui ad-dalalah lafziyah al-wad'iyah al-mutabaqiyah. Manakala dalam peringkat maksud at-tasdiq, fokus diberikan kepada proses pengesahan kebenaran sesuatu qadiyah melalui susunan hujah yang tersusun dan berstruktur. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan kaedah qiyas al-iqtirani al-hamli, iaitu bentuk silogism yang menghubungkan beberapa premis bagi menghasilkan satu kesimpulan yang sah dan meyakinkan. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan analisis unsur mantik dalam ibarat kitab Isaruji, iaitu al-qiyasu qawlun mu'allafun min qadaya idha sullimat lazima anha lidhatiha qawlun akhar. Maksudnya, qiyas ialah ucapan yang tersusun daripada beberapa qadiyah. Apabila ia diterima benar, maka daripadanya akan terhasil satu kesimpulan lain secara pasti. Dalam pembentangan ini, saya akan menghuraikan daripada dua sudut utama, iaitu tasawur dan tasdik. Yang pertama, tasawur. Dari sudut pencerakinan lafaz perkataan, al-qiyasu dianggap sebagai lafaz kulli kerana ia merujuk kepada satu konsep umum dalam ilmu mantik dan bukan kepada contoh tertentu. Ia menggambarkan satu kaedah umum dalam penghasilan natijah melalui susunan premis. Seterusnya, perkataan qaulun menunjukkan bahawa qiyas merupakan satu bentuk ucapan yang mempunyai makna dan struktur yang lengkap. Kemudian, frasa mu'allafun min qadaya menerangkan bahawa qiyas terbina daripada beberapa qadiyah atau premis yang disusun secara teratur. Manakala frasa idza sullimat bermaksud premis-premis tersebut hendaklah diterima kebenarannya terlebih dahulu. Seterusnya, fasa lazima anha lidhatiha qawlun akhar menunjukkan bahawa premis itu benar, maka akan lahir satu kesimpulan lain secara semestinya tanpa memerlukan faktor luar. Dari sudut dalalah pula, ibarat ini termasuk dalam ad-dalalatul lafziyatul wad'iyatul mutabaqiyah, kerana makna qiyas difahami secara langsung daripada lafaz yang digunakan. Maksud tasawur di sini ialah untuk membentuk gambaran yang jelas tentang hakikat qiyas sebagai satu susunan hujah yang menghasilkan natijah. Kedua, tasdik. Dari sudut tasdik pula, ayat al-qiyasu qawlun mu'allafun min qadaya idza sullimat lazima anha lidhatiha qawlun akhar dikategorikan sebagai qadiyah hamliyah mujabah, kerana ayat ini menetapkan suatu hukum tanpa penafian. Dalam struktur qadiyah ini, al-mawdu' ialah al-qiyas dan al-mahmul ialah qawlun mu'allafun min qadaya ila qawlun akhar. Seterusnya, kebenaran ayat ini boleh dibuktikan melalui qiyas iqtirani. Muqaddimah sughrannya, al-qiyasu qawlun mu'allafun min qadaya, maksudnya qiyas ialah ucapan yang tersusun daripada beberapa qadiyah. Muqaddimah kubranya, wa kullu qawlin mu'allafin min qadaya idza sullimat muqaddimatuhu lazima anhu qawlun akhar. Setiap ucapan yang tersusun daripada qadiyah apabila premisnya benar akan menghasilkan kesimpulan lain. Maka terkeluarlah natijah al-qiyasu yalzamu anhu qawlun akhar. Qiyas menghasilkan satu kesimpulan yang lain. Okey, dalam susunan ini haddun awsat, iaitu qawlun mu'allafun min qadaya, digugurkan dalam natijah untuk menghasilkan kesimpulan yang sah. Maksud tasdik di sini ialah menghasilkan keyakinan bahawa qiyas mampu menghasilkan natijah apabila premis-premisnya benar. Okey. Kesimpulannya, qiyas ialah satu bentuk hujah dalam ilmu mantik yang dibina daripada beberapa qadiyah yang tersusun.
Apabila premis diterima benar, maka akan lahirlah natijah secara pasti. Oleh itu, kias menjadi asas penting dalam bentuk pemikiran yang logik, sistematik dan tersusun. Analisis unsur mantik dalam ibarat kitab Hasyiah An-Nafahat A'la Syarh Al-Waraqat fil Usul Al-Fiqh. Ibarat yang dipilih daripada kata-kata Imam Al-Junaidi yang berbunyi, adapun usul fiqh ialah ilmu yang membincangkan dalil-dalil fiqh secara umum, cara menggunakannya untuk mengeluarkan hukum serta keadaan orang yang mengeluarkan hukum tersebut. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu tasawur. Dari sudut tasawur, lafaz usul fiqh merupakan lafaz kulli, iaitu lafaz umum yang merangkumi pelbagai perbahasan dan cabaran ilmu di bawahnya. Manakala perkataan amma berfungsi sebagai pembuka bicara atau permulaan bagi sesuatu penjelasan. Manakala kita lihat pada frasa pengetahuan tentang dalil-dalil fiqh secara umum dan cara mengambil manfaat daripadanya serta keadaan orang yang mengambil manfaat tersebut. Dari aspek al-dalalah, al-lafziyah, al-wad'iyah, al-mutaqabbiyah, apabila definisi ini didengarkan, akal terus memahami bahawa usul fiqh ialah ilmu yang berkaitan dengan 3 perkara utama. Kenapa 3 perkara utama? Yang pertama ialah dalil-dalil fiqh secara umum. Yang kedua, kaedah mengistinbatkan hukum daripada dalil. Yang ketiga, keadaan serta syarat seseorang mujtahid. Oleh itu, maksud atau tasawur dalam ibarat ini adalah untuk membentuk gambaran yang jelas tentang hakikat ilmu usul fiqh. Sebelum seseorang mendalami dengan lebih lanjut, tasdid ini pula daripada sudut ayat yang tergolong dalam qadiyah hamliyah mujabbah, kerana ianya menetapkan satu hukum kepada usul fiqh tanpa ada unsur pernafian. Dalam struktur qadiyah ini ia ada 2, iaitu maudhu', iaitu usul fiqh. Yang kedua, mahmul. Mahmul ini ialah pengetahuan tentang dalil-dalil fiqh secara umum, cara menggunakannya dan keadaan orang yang menggunakannya. Jadi kebenaran definisi ini dibuktikan melalui kias iktirani hamli. Muqaddiyah surah menyatakan bahawa usul fiqh ialah ilmu yang membincangkan tentang dalil-dalil fiqh, cara menggunakannya dan keadaan mujtahid. Muqaddimah kubra pula menyatakan bahawa setiap ilmu yang membincangkan perkara-perkara tersebut ialah usul fiqh. Maka kalau kita lihat pada 2 perkara ini, kesimpulan ataupun natijahnya ialah usul fiqh ini merupakan ilmu yang membincangkan dalil-dalil fiqh secara umum, cara menggunakannya dan cara menggunakannya serta melihat pada keadaan orang-orang yang mengeluarkan hukum tersebut. Ibarat kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Al-Masail Al-Mufidah. Ibarat yang dipilih dalam kitab ini ialah solat Jumaat ialah 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur, dan ia merupakan solat yang berdiri sendiri serta tidak boleh diganti dengan solat zuhur. Okey, kita lihat pada sudut tasawur terlebih dahulu, iaitu lafaz solat Jumaat merupakan lafaz kulli kerana ia merujuk kepada satu konsep ibadah yang umum dan merangkumi semua pelaksanaan solat Jumaat dan dengan memenuhi syarat-syaratnya. Okay. Dan kalau kita lihat pada frasa perkataan ataupun ayat yang mengatakan bahawa 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur dan solat yang berdiri sendirinya, ini pula membentuk satu susunan ayat yang lengkap serta memberikan definisi yang jelas tentang solat Jumaat itu. Dan jika dilihat daripada aspek al-adalah, al-lafziyah, al-wadiyah, al-mutaqabbiyah, apabila lafaz solat Jumaat disebut secara langsung, secara logiknya lah, akal kita ini terus memahami bahawa ianya solat yang mempunyai 2 rakaat dilaksanakan pada waktu zuhur hari Jumaat. Ia bersifat dengan sendirinya dan solat Jumaat ini pula tidak boleh diganti dengan solat zuhur. Secara orang kata akal manusia lah, bila sebut solat Jumaat itu yang difahamkan. Dan daripada definisi ini, seseorang daripada kita ni dapat membezakan dengan jelas antara solat Jumaat dan solat zuhur. Oleh demikian, maksud at-tasawur dan ibarat ini adalah untuk membentuk satu gambaran yang tepat mengenai hakikat solat Jumaat tersebut, supaya ianya tidak berlaku
sebarang kekeliruan antara kedua-dua ibadah, iaitu kedua-dua apa? Solat Jumaat dan solat Zuhur. Okey. Dan daripada segi tasdik pula, kita lihat dari sudut ayat, daripada sudut tasdik, ayat ini ianya tergolong dalam qadiyah hamliyah mujabah, kerana ia menetapkan beberapa sifat terhadap solat Jumaat secara khas untuk tanpa sebarang penafian. Dalam struktur qadiyah ini, mauduk dia ialah solat Jumaat. Daripada segi mahmul ialah solat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur, dan ianya bersifat berdiri dengan sendiri dan tidak boleh digantikan dengan solat zuhur. Kebenaran ayat ini dibuktikan melalui qiyas iktirani hamli, iaitu muqaddimah surah menyatakan bahawa setiap solat yang dilakukan pada waktu zuhur dan jatuh pada hari Jumaat menggugurkan kewajipan zuhur. Jadinya kalau solat yang dilakukan pada waktu zuhur tetapi pada hari Jumaat, ianya dipanggil sebagai solat Jumaat. Dan untuk muqaddimah kubra, ia menyatakan bahawa solat Jumaat ialah solat yang dilakukan pada waktu zuhur dan ianya menggugurkan kewajipan solat zuhur kerana bersifat dengan sendirinya. Okey, natijah yang dapat dihasilkan daripada perbahasan ini ialah solat Jumaat merupakan solat yang berdiri sendiri dan tidak boleh digantikan dengan solat zuhur. Jadi sedikit kesimpulan yang dapat dibuat ialah analisis ini mencapai maksud at-tasdiq dengan memberikan keyakinan bahawa solat Jumaat mempunyai kedudukan hukum yang tersendiri dan tidak boleh disamakan dengan solat zuhur apabila syarat-syaratnya dipenuhi. InsyaAllah seterusnya saya akan menerangkan ibarat wahwa ma'inda raja ma'a gharihi tahta kulli aw kulli, yang kira-kira bermaksud al-qismu ialah sesuatu yang berada bersama selainnya di bawah satu keseluruhan atau satu konsep universal. Daripada sudut tasawur, ibarat ini memberikan gambaran yang jelas tentang maksud sebenar al-qismu atau bahagian. Perkataan huwa digunakan sebagai penegas untuk menghubungkan istilah al-qismu dengan definisinya, manakala perkataan ma menunjukkan bahawa takrifan ini merangkumi semua perkara yang memenuhi ciri-ciri yang disebutkan selepasnya. Melalui definisi ini, kita memahami bahawa sesuatu tidak boleh dianggap sebagai qismu jika ia berdiri secara bersendirian. Sebaliknya, ia mestilah berada bersama bahagian-bahagian lain di bawah satu induk yang sama. Sebagai contoh, tiang dan dinding merupakan bahagian yang berada di bawah keseluruhan rumah. Begitu juga manusia dan kuda yang berada di bawah konsep universal haiwan. Tujuan utama tasawur dalam ibarat ini adalah untuk membentuk pemahaman yang tepat tentang konsep perbahagian dalam ilmu mantik supaya kita dapat membezakan antara bahagian yang berada di bawah keseluruhan fizikal dan bahagian yang berada di bawah konsep universal. Dari sudut tasdik pula, ibarat ini merupakan satu pernyataan yang menetapkan sifat al-qismu secara jelas dan pasti. Dalam ayat ini, al-qismu menjadi perkara yang dihuraikan, manakala frasa sesuatu yang berada bersama selainnya di bawah satu keseluruhan atau satu konsep universal menjadi penerangan kepada sifat tersebut. Kebenaran definisi ini dapat difahami melalui hubungan logik yang mudah. Al-qismu ialah sesuatu yang menjadi sebahagian daripada satu kelompok atau kategori yang sama. Setiap kebahagian yang berada dalam kelompok yang sama pasti berada bersama bahagian-bahagian lain di bawah satu induk tertentu. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa al-qismu sememangnya ialah sesuatu yang berada bersama selainnya di bawah satu keseluruhan atau satu konsep universal. Kesimpulannya, ibarat ini mengajar kita bahawa sesuatu bahagian hanya boleh dinamakan sebagai al-qismu apabila ia mempunyai hubungan dengan bahagian-bahagian lain dalam satu kategori yang sama. Pemahaman ini penting bagi memastikan proses pembahagian dan pengelasan dalam ilmu mantik dilakukan dengan tepat dan teratur. Seterusnya kita pergi kepada analisis yang terakhir, iaitu analisis unsur mantik dalam kitab Faridah Al-Fara'id. Okey, kita pergi pada ibarat kitab dulu. Yajibu lillahi ta'ala wujuduhu wa kidamuhu wa baqa'uhu wa mukhalafatuhu lil hawadithi wa qiyamuhu bi nafsihi wa wahdaniyatuhu. Maksudnya, wajib bagi Allah SWT itu wujud, kidam yakni sedia ada, baqa' kekal, berbeza daripada makhluk, berdiri dengan sendiri dan Maha Esa. Okay, kita pergi kepada analisis tasawur dari sudut pencerakinan lafaz. Ungkapan yajibullahu ta'ala menunjukkan satu lafaz hukum yang menetapkan kewajiban bagi sifat
sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala berfungsi sebagai maudu', yakni subjek, iaitu zat yang dibincangkan, manakala frasa wujuduhu wa kidamuhu wa baqa'uhu wa muqalafatuhu lil hawadisi wa qiyamuhu bi nafsihi wa wahdaniyatuhu, yakni merupakan mahmul ataupun predikat yang menghimpunkan beberapa sifat wajib Allah secara tersusun. Dari sudut konsep al-kulli, lafaz Allah SWT ni bukan sahaja merujuk kepada individu yang boleh dibahagikan atau disamakan dengan sesuatu, bahkan ia merujuk kepada zat yang maha satu secara mutlak. Oleh itu, ia difahami sebagai konsep kulli dari sudut analisis lafzi dalam ilmu mantik, tetapi hakikatnya ia menunjukkan kewujudan yang khusus dan tidak bersekutu. Dari aspek al-dalalah, ayat ini termasuk dalam al-dalalah al-lafziyah al-wad'iyah, kerana setiap lafaz telah ditetapkan maknanya secara jelas dalam bahasa. Apabila didengar, akal terus memahami sifat-sifat wajib Allah tanpa kekeliruan. Secara keseluruhan, maksud at-tasawur ialah membentuk gambaran mental yang tersusun tentang sifat-sifat wajib bagi Allah SWT secara sistematik dan berasingan tetapi saling berkait. Seterusnya kita pergi kepada analisis tasdik. Dari sudut struktur mantik, ayat ini merupakan qadiyah hamliyah mujabah, iaitu proposisi afirmatif yang menetapkan hukum terhadap subjek tanpa unsur penafian. Dalam struktur ini, maudhu' iaitu subjek ialah Allah Subhanahu Wa Taala, manakala mahmul yakni predikat ialah keseluruhan sifat wajib yang dinyatakan, iaitu wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi dan wahdaniyah. Ayat ini menunjukkan hubungan yang tetap antara subjek dan predikat, iaitu Allah SWT semestinya memiliki sifat-sifat tersebut. Oleh itu, ia termasuk dalam kategori tasdik kerana ia menetapkan hukum yang boleh diyakini oleh akal. Dari sudut logik, setiap sifat boleh diasingkan sebagai qadiyah tersendiri yang bersifat yakiniyah, seperti Allah wajib wujud, Allah wajib qidam dan Allah wajib baqa'. Kesimpulannya, maksud at-tasdik dalam ibarat ini adalah untuk mengukuhkan keyakinan bahawa semua sifat tersebut adalah tetap bagi Allah SWT secara pasti, serta mengesahkan hubungan antara zat Allah dan sifat-sifat wajib baginya. Terusnya pada bahagian terakhir kita pergi kepada kesimpulan. Secara keseluruhannya, penggunaan komponen maqasid at-tasawur dan maqasid at-tasdik dalam menganalisis pelbagai bentuk penyataan menunjukkan bahawa ilmu mantik ni mampu membentuk satu sistem pemikiran yang tersusun dan berdisiplin. Pemisahan struktur ayat kepada al-maudhu' yakni subjek dan al-mahmul yakni predikat membantu memperjelaskan sesuatu maksud secara lebih tepat, manakala proses menilai kesahihan hujah melalui kaedah pengesanan dan pembuangan al-haddul awsat membuktikan kekuatan kaedah logik dalam memastikan ketepatan kesimpulan. Hal ini menunjukkan bahawa kefahaman terhadap makna lafaz serta proses pembuktian sesuatu kenyataan bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan secara sambil lewa. Sebaliknya, memerlukan susunan fikiran yang teliti dan sistematik. Akhirnya, analisis yang berasaskan prinsip-prinsip logik ini diharapkan dapat memperkukuhkan kefahaman akademik serta melahirkan keyakinan yang lebih mantap dan dalam memahami, menilai dan mempertahankan sesuatu kebenaran dengan lebih berasas.